Untuk kaum wanita ya, termasuklah Siti Z sendirilah nasihat untuk driver-driver wanita kita ni. Seboleh-bolehnya janganlah kita unlock kereta kita dari jauh. Dan satu lagi, kalau nak masuk dalam kereta tu, seboleh-bolehnya kena buat selalu, kena amalkan selalu. Kalau masuk je dalam kereta, terus lock, terus kunci kereta kita, barulah kita start enjin kereta. Bahaya sebab sekejap lagi baru kita duk cari kunci lah, sekejap lagi baru duduk nak pakai sahak ni pembetul tudung dan macam-macam. Lepas tu baru nak lock, orang dah buka pintu belakang, dah masuk, dah duduk dalam. Macam-macam perkara-perkara buruk yang akan jadi. Jadi kita fikir yang tu dulu lah. Kalau boleh nak masuk kereta dari jauh, dah cari dah kunci kereta. Jangan sampai dekat kereta baru nak cari kunci kereta. Okey, untuk semualah pemandu-pemandu wanita. Sebab lelaki ni kadang-kadang dia gantung je kunci kereta tu, dia gantung kat seluar dia, dia gantung. Senang kan, poket pun ambil senang. Kita ni sebab kita pakai beg tangan, dalam tu macam-macam ada. Jadi nak kena buat keluar satu-satu. Kadang-kadang tu sampai letak beg atas bumbu kereta tu. Sampai letak beg atas kereta, lepas tu duk cari kunci, tak jumpa-jumpa. 15 minit tak jumpa lagi, duk jumpa lipstick dan macam-macam. Jadi hari ni kita kena selalu beringatlah untuk kaum wanita kita. Semoga anda sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati. Jadi penjenayah ni ada di mana-mana saja. Jenayah ni akan berlaku bila-bila masa saja. Jadi kita yang kena beringat. Okey, pesanan ikhlaslah untuk semua ya, daripada kami di Kedah FM. Terima kasih setia dengarkan kami di 97.5 Interaktif 10.2. Hai Adinda.